Assalamualaikum. Hari ni kita masak nasi Arab ya guys ya. Okey, rempah Arab sis buat sendiri. Okey. Ni ada bawang merah, bawang putih, halia yang kita dah blender. Okey, ada bunga lawang, kayu manis ya. Dan daun salam. Kita pakai minyak sapi ya. Okay. Ada garam dah kita dah taruh. Peris kita dah letak sekali. And tunggu dia kering. Kering sikit, kita letak kacang badam. Okey, lepas tu kita letak sikit pewarna. Dalam ni kita taruh susu ya, susu cair 1 tin cukup lah. Ini untuk orang makan ya. Okay, ya. Buat rasa saja susu. Kalau banyak susu nanti dia hangus. Okey. Okey, selamat mencuba nasi Arab sis buat.